Misteri kehilangan ahli Dewan Undangan Negeri Pahang kawasan Batu Talam, Datuk Mazlan Idris, berakhir berikutan penemuan mayatnya di kampung Lata Jarum, Urudong. Nama Mun Afendi kekal sebagai antara figura paling kontroversi dan menyeramkan dalam sejarah jenayah moden Malaysia. Beliau bukan sekadar digelar sebagai pembunuh. Silakan baring, Datuk. Okey, Datuk. So, kita akan mulakan cara ritual kita hari ini. Apa kau buat ni, Juraimi? Awak diam, awak tengok je. Apa semua ni, bang? Diam je, Mona. Jangan banyak tanya. Bos, kita buat apa ni, bos? Cepat. Mari kita pisahkan badan dia pada 18 bahagian. Baik, bos. Aduh, gelap ni. Mana aku nak tanam ni? Sini boleh kot. Jalan ni. Sini cantik ni, orang tak tahu kan. Tanam dulu, ibu aku ni. Berat juga tu Mazlan. Bos aku ni. Pandai pun tak pandai tanam. Oi, Jeremy. Ya, bos. Abang, Juraimi.
Kenapa buat semua ni? Sekejap benar. Jeremy, kau gali dalam. Baik, bos. Tapi bang, Mona takut. Tak apalah Mona, diam je. Janji tak ada orang tahu pasal benda ni. Baik bang. Bos, siap gali ni, bos. Dia nak buat apa? Bagus, Jeremy. Sekarang kau ambil mayat tu, kau tanam dalam. Baik, bos. Dah lah Mona. Berhenti menangis. Nah, ambil duit ni, belilah apa-apa pun. Mana abang dapat semua duit ni? Tak payah tanya. Awak guna je. Baik abang. Bos, dah siap lah bos. Kau balik dulu lah. Okey, jom. Tapi kau pastikan tak ada siapa pun tahu pasal benda ni. Baik bos, aku akan pastikan tak ada siapa yang tahu benda ni. Kau jangan risau lah bos. Tapi bos, mana tak tahu bos ambil duit daripada Datuk Mazlan. Shh, kau diam je. Jangan cari masalah, kau faham? Okey bos. Gila betul bos aku. Dah lah aku tanam sorang-sorang. Mana yang dapat duit? Haish. Ni kalau kantoi mati aku. Macam mana? Oh, Suk pergi release tension lah. Suk pun support. Ada apa? Ada. Hang mai sini dulu. Cantik. Nampak? Abang Akik. Ada ni. Sedap ni. Duduk dulu. Sedap tak? Sedap betul. Okay, tu Jeremy. So sekarang macam mana? Okay, aku ada plan. Apa kata kau menyorok belakang pokok tu? Okay. Aku pergi depan, kau kejar dia dari depan.
Okay, nanti mesti dia ada sini person. Okay, so nanti aku tangkap dia. Nanti kalau dia lalu depan kau tu, kau terus kerja lah. Okay, on, jom. Baik. Polis! Oi, bangun, oi! Apa ni tuan? Tak saya tuan. Apa ni tuan? Saya tak bersalah tuan. Tuan, saya tak bersalah tuan. Jalan. Apa tangkap saya tuan? Saya tak salah tuan. Saya tak isyak pun. Saya sedut je. Masuk. Macam mana Dik? Ni bahan bukti yang kita jumpa dari dia tu. Oh, okey. Jom kita siasat dia tu. Saya rasa aku rasa pelik lah dengan dia ni. Okey, jom. Remy, ni barang apa yang kau bawa ni? Apa benda? Barang saya tuan, saya tak tahu. Habis kalau bukan barang kau, kenapa dengan kau? Saya cuma nak cari ketenangan je tuan. Ketenangan apa yang kau nak? Ketenangan lah tuan. Yelah, kau ada masalah apa? Itu bagi tahu aku. Bagi tahu dah cepat. Ya tuan. Tak, sekarang ni kau bagi tahu je aku. Tuan. Saya yang bunuh Datuk Mazlan. Serius lah kau yang buat kerja ni? Patutlah aku rasa pelik dari tadi tu. Dengan siapa yang kau buat kerja ni? Dengan Fendi dan Mona tuan. Kami bertiga yang rancang untuk bunuh Datuk Mazlan. Okey, terima kasih. Awak tunggu sini. Jom dia. Assalamualaikum. Puan Mona. Okay, saya nak bertanya pada Puan Mona. Dalam kenyataan Encik Juraimi, dia menyatakan Puan Mona dengan suami Puan Mona terlibat dalam pembunuhan Datuk Mazlan. Adakah ia betul? Saya tak tahu tuan. Habis,
Kenapa nama kau dan suami kau dipetik dalam kes ni? Saya tak tahu, Tuan. Habis tu siapa yang buat? Juraimi yang bunuh. Boleh bagi kerjasama dengan pihak polis tak? Saya betul-betul tak tahu, Tuan. Okey, tak apa. Kita tanya suami puan pula. Okay, jom. Puan tunggu sini Fendi, dalam siasatan dua saksi yang lepas, didapati kau adalah dalang utama dalam kes ni. Kau tuduh aku ke? Tak ada bukti, tuduhan ni tak ada nilai dekat mahkamah. Kau nak bukti? Nah, ni apa? Dengan siapa yang kau buat ni? Dengan Fendi. Dengan Fendi tuan. Tak cukup bukti lagi. So, habis untuk kita punya siasatan pada hari ni. Dan sekarang adalah engkau dalang utama dalam kes ni. Okay, Fendi? Kadang-kadang, orang takut pada bayang yang mereka cipta sendiri. Mona tak sangka, bang. Akhirnya, semua terbongkar juga. Dalam sel ni, semua orang tak berani dengan aku. Mungkin, semua orang takut dengan imej aku sebagai seorang bomoh. Assalamualaikum, Sarjan. Pegawai polis pun tak layan aku. Aku bagi salam pun, dia buat tak tahu je. Pelik betul banduan ni. Tak nampak macam orang bersalah je. Siap bagi salam dekat aku lagi. Tak naklah aku layan dia. Assalamualaikum, Sarjan. Assalamualaikum, Sarjan. Waalaikumsalam, Abang Mona. Saya nak ambil balik buku ni. Boleh? Sarjan, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat je. Tapi Kak Mona, maaflah kalau selama ni saya selalu abaikan sapaan awak. Tak apa, Sarjan. Saya faham kenapa saja buat macam tu. Tapi, Puan ni nampak tenang je setiap hari. Tak macam baduan yang lain pun. Ketenangan ni bukan datang dengan sendiri, Sarjan. Kita yang kena cari dia. Di antara takut atau reda. Baiklah Puan Mona, saya keluar dululah kalau macam tu. Kau ada dengar tak ada orang cakap si Mona ni masih mengamalkan ilmu hitam dalam penjara? Kau tengok ni. Oh, patutlah dia tenang je. Rupanya dia masih bersekutu dengan makhluk halus. Ya doh. Okey lah, tak apalah. Jom gerak ah. Mudah betul orang berkata-kata tanpa mengenali siapa Mona Fendi tu terlebih dulu. Sepanjang aku bersama dia, aku sentiasa melihat dia solat 5 waktu, mengaji Al-Quran serta sentiasa berzikir je sepanjang aku kenal dia dalam sel. Assalamualaikum, Puan Mona. Waalaikumsalam, Sarjan.
Macam mana hari ni Puan Mona? Sihat? Sihat. Hari ni saya saja je datang nak melawat awak. Lepas tu saya ada bawa makanan, awak nak? Terima kasih saja. Sama. Tapi kan, masa saya datang sini, saya ada dengar orang cakap pasal awak. Orang cakap awak ni masih amalkan ilmu hitam, betul ke Puan Mona? Manusia ni suka buat cerita saja. Kalau diorang nampak saya tenang, diorang ingat saya amalkan ilmu hitam. Tapi sebaliknya. Tapi diorang lupa, kadang-kadang ketenangan ni datang bila kita mula berhenti melawan takdir. Macam tu ke Puan Mona? Baiklah, kalau macam tu saya keluar dulu, saya nak sambung buat kerja. Awak jaga diri. Baik, saja. Mana? Tolong tepi cik, tolong tepi. Jangan halang laluan kami. Jangan ambil gambar Cik, saya ada soalan. Buat masa ni kami tak ada apa-apa keterangan. So cik, saya kami buat kerja kami. Baik. Baiklah, pembicaraan akan bermula sekarang. Yang Arif, ketiga-tiga suspek akan didakwa di atas pertuduhan merancang dan membunuh Datuk Mazlan Idris yang merupakan seorang ahli politik adun Batu Talam Pahang. Okey, baik. Sila berikan ujian anda. Ya Arif, kami mendapat maklumat bahawa Datuk Mazlan Idris ada berjumpa salah seorang suspek utama pada malam itu, iaitu Afendi. Dan kami juga mendapat maklumat bahawasanya Datuk Mazlan Idris tidak balik ke rumahnya selepas beberapa hari. Okey, baik. Ujian diterima.
Yang Arif, atas segala bukti yang kami ada, mereka bertiga dah dapati bersalah. Atas bukti, fakta dan sifat kekejaman terhadap mereka kepada mangsa, pihak pendakwa raya ingin mencadangkan hukuman yang setimpal dikenakan ke atas mereka bertiga. Okay. Baik, hujah diterima. Puan Mona. Puan Mona, adakah Puan faham tuduhan terhadap Puan? Saya faham ya Arif. Semua ni dah ditakdirkan. Saya takkan membantah. Ya Arif, semua juri telah sebulat suara dan keputusannya mereka bertiga didapati bersalah atas pertuduhan membunuh dengan kejam Datuk Mazlan Idris. Baiklah, dengan bukti yang kukuh diperolehi dan segala aspek yang telah dititik beratkan, dengan ini mahkamah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap kamu bertiga. Yang Arif, saya selaku Puan Bella, Puan Masnah binti Ismail memohon agar hukuman ini diteliti semula. Puan Mona, adakah kamu ingin menambah apa-apa lagi sebelum keputusan rayuan dibacakan? Ya Arif, jika saya dibebaskan, saya nak suami saya dibebaskan. Tapi, jika dia dihukum gantung, saya juga nak dihukum gantung. Puan Mona, fikir semula, kita masih ada peluang lagi. Tak apa, kami mula bersama dan kami akan tamatkan bersama. Okey, sekarang kita tengah menunggu ketibaan bekas suami Puan Mona serta anaknya. Jujur, dia orang sampai lah. Cik. Adakah benar apa yang diperkatakan oleh orang ramai tentang Puan Mona? Tak betul sama sekali. Apa yang disiarkan tu palsu semuanya. Sepanjang saya mengenali Mona, dia merupakan seorang yang sangat lemah lembut dan baik tutur kata. Apakah personaliti sebenar Puan Mona? Ibu saya, dia seorang yang penyayang. Dia sangat baik hati. Dia nak sang ikan untuk masak pun tak sampai hati. Apakah kamu berdua harapkan tentang keputusan pada hari ini? Saya harap hukuman Mona dapat diringankan kerana saya tahu dan yakin dia tidak bersalah. Saya harap mak saya dibebaskan daripada pertuduhan sebab saya tahu dia seorang yang baik dan tak bersalah. Baik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Lagi berapa hari je Mona akan dihukum gantung. Sepanjang aku kenal dengan Mona, tak pernah pun aku tengok dia berkelakuan pelik. Malah, dia sentiasa mendekatkan diri dengan Tuhan je. Aku dan dia juga sentiasa bersama-sama belajar tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Puan Mona, nak ke mana tu? Saya nak jumpa suami saya dah, Sajen. Wah, gembira betul ya. Senyum tu sampai ke telinga dah ha. Mestilah Sajen. Dah lama saya tak jumpa dia. Dah dapat peluang, takkan saya nak sia-siakan. Baiklah Puan Mona, pergilah jumpa. Saya tumpang gembira, okey? Mona isteriku. Ya abang. Mona tak sangka ni pertemuan terakhir kita. Abang tak sangka ini keputusan terakhir kita. Abang nak Mona tahu yang abang sayangkan Mona sampai akhir hayat abang. Mona tahu. Mona pun nak abang tahu yang Mona pun sayangkan abang sampai akhir hayat Mona. Kalau diberikan peluang, abang tetap nak jadi suami Mona sekali lagi. Dah. Masa dah habis. Ya. Abang. Puan Mona dah bersedia? Dah, saya dah sedia dah. Terima kasih ya semua sebab dah jaga saya kat sini.
Semua orang kat tempat ni tak sejahat macam cerita orang luar. Saya akan sentiasa mendoakan untuk ketenangan Puan Mona. Tenang, saya dah lama tenang. Dunia ni hanya pentas je. Lepas ni, saya akan hilang dari cerita dunia. Puan Mona, maafkan salah silap saya sepanjang perkenalan ya. Saya pun sama saja. Tapi nampak Aku takkan mati. Aku dah cakap dah, perempuan tu ahli sihir. Ritual potong kepala, dalam hutan, semua lah. Kau ni Rahim, kau ni percaya betul lah artikel dalam akhbar tu. Bukannya betul sangat tu. Kadang-kadang orang yang dah jatuh, mana kita boleh percaya? Mana tahu dia mangsa ahli politik ataupun kisah cinta lama dia. Mangsa apa? Kalau mangsa pun bukan itu semua bukti tunjuk kepada dia. Kau Azman, janganlah mudah percaya dengan mereka tu. Tapi kau tengoklah muka mana Fendi tu sebelum didakwa tergantung. Tenang je, macam tak ada rasa bersalah pun. Kau tengoklah berita tentang dia tu. Cepat lagi dia ucapkan, aku tak akan mati. Berdiri berramai gak. Seram gak aku. Cerita pasal ni pun malam-malam ni. Kami belum ada apa. Kau tengok ni. Kami belum ada apa-apa keterangan lagi. Tak boleh betul lah. Abang sayang ke Mona sampai akhir hayat.